Hai, so hari ni kami bersama dengan komuniti. Ini kami naik ke puncak Genting selepas kita dah lama terkurung di musim PKPB ni. So hari ni bersama dengan komuniti tim kita berada di atas puncak Genting Highland lah. Now kita dah masuk industri 4.0. So apa itu industri 4.0? Adalah berkenaan dengan sistem gaya hidup, cara pembelian, cara orang berniaga, cara marketing, semua dah berubah. Semuanya di hujung jari, okey. So hari ni saya nak kongsikan dengan you all sikit lah, okey. Kalau kita tengok, okey, 2020 ni dengan keadaan pandemik sekarang, ramai yang tergugat dengan ekonomi, betul tak betul? Okey. So hari ni saya menyeru kepada anda semua, yang mana hari ni kita berjalan bersama-sama dan kita mempunyai kewangan yang sangat best lah. Okay, kalau nak tahu macam mana apa yang saya buat, boleh roger saya, boleh roger sahabat-sahabat saya. Sebab apa? Dengan smart business yang sekarang yang ada ni, okey, kita tak perlu nak menjual, kita tak perlu nak mencari dan kita tak perlu buat banyak perkara. Dan apa yang kita perlu buat adalah 1% ataupun 5% saja. Selebihnya kita bagi sistem jalan. Okey? So stay tune, okay, follow video-video kita orang. Ada lagi banyak yang awesome nak come. Okay, bye bye.